Alah, susahnya bersalin. Alah, koyak rambut lah. Ayah, stres lah macam-macam. Dr. Mu di sini untuk bantu korang yang memang nak bersalin dengan mudah, dengan semudah-mudahnya. Korang belajarlah, step by step. Daripada mula, daripada gejala-gejala nak bersalin, contoh contraction, kepercayaan ketuban, bila nak kena pergi hospital. Dalam labor room tu nanti kalau kena seluk nak buat apa, kalau contraction tu nak buat apa, mana rasanya bila kita nak push. Kalau kita nak push tu nak kena push macam mana supaya baby keluar elok, baby tu menangis elok je. Kita nak baby nangis. Kadang kalau kita tak tahu cara push pun tak pandai. Beberapa kali kita push. Kadang sampai 10 kali push. Baby tak keluar-keluar. Kan? Kesian kat ibu, kesian kat baby juga. Kita risau nanti baby lemas. Untuk korang yang memang nak sungguh-sungguh, rasa macam nak happy sangat bersalin tu, so korang wajib masuk kelas dengan Dr. Mu. Kelas ni namanya kelas webinar rahsia mudahnya bersalin. Sebab Dr. Mu sayang kat korang. Dr. Mu tak naklah korang trauma dengan bersalin ni. Jom join kelas ni. Nak join kat mana? Korang boleh je tekan link dekat bio. Daftar terus. Nanti kita jumpa. Jom daftar sekarang. Bersalin dengan semudah-mudahnya. InsyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum.